Melaka. Saya bagi pihak Jawatankuasa BSM ingin merakamkan setinggi-tinggi perkataan ucapan terima kasih kepada Ustaz Nasir kerana telah memberi keizinan untuk kita mengadakan Balai Islam sebagai lokasi Masyarakat Agung kali ini. Semoga Allah membalaskan jasa baik beliau dengan ganjaran yang berlipat ganda. Saudara-saudari sekalian yang saya sejak awal penubuhan BSM diwujudkan dengan satu tujuan, yakni mewakili amat mulia seperti yang termaktub dalam perlembagaan, iaitu menyatukan anak-anak Sarawak dan yang berada di perantauan, khususnya di negeri Melaka. Sepanjang tempoh penubuhan, kita telah berjaya menganjurkan berbagai program untuk ahli termasuk kunjungan ke Sarawak dan turut mendapat perhatian kerajaan negeri. Ini membuktikan bahawa kewujudan BSM bukan sekadar di atas kertas, tetapi diiktirafkan, dilihat oleh pihak di atasan. Kita juga pernah menerima sokongan kewangan daripada barisan ahli yang berhormat yang bersedia, dan daripada situlah lahirnya program Pasar Borneo. Usaha promosi telah dilakukan melalui media masa dan elektronik. Malangnya inisiatif ini tidak mendapat sokongan sepenuhnya daripada peserta kita sendiri. Kita telah menyediakan semudah seperti kemah dengan harga yang sangat berpatutan, namun berlaku pertikaian dan perbelahan sesama peserta yang akhirnya memaksa kita menjemput peserta dari anak-anak Sabah. Konflik dalaman ini berpanjangan sehingga memaksakan kita menutup operasi Pasar Borneo. Lebih menukar-citakan, BASM turut menghadapi boikot dari segelintir ahli jawatankuasa sendiri yang akhirnya melumpuh takbiran kita. Namun begitu, kami yang masih setia dan memahami tujuan penubuhan, badan sukarela ini akan terus berjuang walaupun dengan kekuatan EJK yang kecil. Tuan-tuan dan puan-puan, setengah pihak lebih gemar membuat tohmahan, menyebar fitnah apabila agenda peribadi mereka tidak tercapai. Ada juga yang hanya patah berkata-kata, tetapi apabila diberi peruntukan, gagal melaksananya sebarang program. Tidak kurang juga yang berjanji untuk membantu tapi hilang diri sejak penubuhan BSM. Apa yang lebih menyedihkan, semangat perpaduan dan kekeluargaan semakin terhakis dalam kalangan kita. Apapun, dan ada pula yang menyangka BSM ini hanya badan kebajikan semata-mata dan meletak harapan untuk menerima bantuan kewangan setiap bulan tanpa memikir realiti dan kemampuan BSM sebenarnya. Namun kita tidak akan menyerah. Kita akan terus bangkit. Kita tidak akan biarkan persatuan ini tenggelam begitu sahaja. BSM bukan sekadar nama, ia adalah semangat darah daging dan simbol kasih sayang kita kepada Sarawak. Tuan-tuan dan puan-puan, saya menyeru semua ahli agar kembali bersatu, memperkukuhkan silaturahim dan menjadi BSM sebagai rumah besar kita di perantauan. Jangan biarkan kekecilan hati membunuh harapan besar di masa depan. Bersedialah untuk terus berjuang. Hadirkanlah semangat jati diri, menyokong program dan menyumbang mengikut kemampuan agar objektif penyatuan ini dapat terus dicapai dengan nyata. Saudara-saudari, tidak mustahil bila kita bersatu. Sarawak tetap di hati kalau kita berpijak di bumi Melaka. Persatuan ini adalah legasi, jangan biarkan ianya tinggal nama kemudian hari. Sebagai penutup ucapan, izinkan saya memberi
2-3 buah pantun. Pepatah sayap Raja Wali berterbang, meniti awan merkis lautan, walau di perantauan hati tak bimbang, anak Sarawak tetap bersatu dalam kesatuan. Pisang goreng, cicak sambal kicap, makan sambil duduk, bersela santai. Sarawak jauh bukan penghalang, hari tetap rindu, hati tetap rindu, cinta tak luntur sampai bila-bila. Burung ruai hingga di dahan, bunyi berlagu di pagi hari, anak Sarawak kuat bertahan, cuma kadang emosi lebih dari sekali. Nak pulang kampung tunggu cuti, tiket mahal rasa nak nangis, tapi rindu Sarawak tak berhenti mati, walau jauh di hati tak pernah habis. Sebelum saya mengundur diri, izinkan saya merakamkan sedikit perhargaan kepada saudara Mahathir, pemangku setiausaha PSM, saudara Rasil, Bendahari PSM, saudara Wira, termasuk Dayan Nur Haji yang tidak kenal penat lelah serta ahli yang ada dalam dewan ini sedang menyokong untuk memastikan PSM terus hidup. Saya mengambil peluang ini untuk berterima kasih kepada semua yang menyokong saya selama ini. Saya tidak lagi berhasrat nak meneruskan meneruti PSM dan menyerah kepada pelapis anak muda untuk meneruskan pemimpin PSM 2 tahun mendatang. Sebagai anak jati Sarawak, saya akan terus memberi sokongan dalam kemampuan saya untuk memastikan PSM terus relevan untuk anak Sarawak di perantauan di belaka. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.